Hadis ini mengandungi satu peringatan supaya kita beringat, supaya kita berjaga-jaga daripada bersahabat dengan orang-orang zalim dan orang-orang jahat. Sebab apa? Sebab kalau Allah turun bala, semua kena. Sebab itu dalam riwayat kan, ada satu riwayat Abu Dawud, Nabi SAW kata, innan nas idza ra'aw zaliman falam ya'khudhu biyadihi aw syakallahu ayya'ummahum bi'iqabim minhu atau kama qala. Manusia ni apabila dia tengok satu orang zalim, dia tengok orang zalim duk buat kezaliman, dia diamkan diri. Dia tak buat apa-apa pun, sedangkan dia boleh untuk cegah. Sama ada cegah dengan kuasa yang dia ada ataupun cegah dengan lidah dia, tapi dia tak buat pun. Dia diam aja. Mungkin benci dalam jiwa pun tak ada. Dia biar aja. Au syakallahu ayya'ummahumullahu minhu ayya'ummahullahu bi'iqabim minhu. Hampir pasti satu hari nanti Allah Ta'ala akan ambil tindakan. Kena azab, kena dia sekali. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Takutlah kamu kepada fitnah bencana, kerana apabila ia turun, ia tidak akan menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Allah Ta'ala bagi amaran. Jadi macam mana cara nak selamatkan diri? Kena cegah mungkar, kena cegah kemungkaran.